الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, hari ini kita sambung muka surat 2 daripada nota kita, iaitu berkaitan dengan madah. Madah ni, madah ni bahasa kita juga. Bermadah lain. Mungkin madah kita padah, mana kita panggil orang untuk sesuatu majlis atas kepujian sesuatu. Bermadah ialah memuji sesuatu. Wa ammal madhu fahuwa a'ammu minal hamdi. Wa ammal madhu fahuwa a'ammu minal hamdi. Li'annahu yakunu lil hayyi walil mayyiti walil jamadi aidan. Kama yumdah, kita baca yumdah, ya bagi depan, mim mati, daf bagi atas, ha bagi depan. Yumdah isim bina majhul, fi'il mudhari' bina majhul. Kama yumdahu ta'amu, jadi naib fa'ilah. Wal malu wa nahwu dzalika. Wa yakunu qabla al-ihsani, wa yakunu qabla al-ihsani wa ba'dahu. Wa 'ala as-sifati al-muta'addiyah wal lazimati. Wa 'ala as-sifati, kita baca berarti by sebab ala, al-muta'addiyati ikut sifati, wal lazimati ikut as-sifati. Mana sifat pada sifat. Aidan fahuwa a'ammu. Zakara aqwal as-salaf fil hamdi, ataupun kita baca fahuwa a'ammu dzikri aqwalis salaf fil hamdi. Kalau kita nak baca zakara, tak sesuai kot, zikri kot. Zikri a'ammu zikri aqwalis salaf. A'ammu zikri idafah. Apa ni? Sebutan aqwali mudhaf ilaih as-salafi fil hamdi. Jadi itu bacalah. Wa ammal, kita ulang balik. Wa ammal hamdu wa ammal madhu
Dia ada 3 masalah kita sekarang ni. Istilah. Istilah pertama, alhamdulillah. Dah. Alhamdulillah. Bila kita nak kata syukur lillah. Bila kita nak kata, dan yang ketiga ialah al-madhu lillah. Ada 3 lah. Al-madhu lillah. Kita nak sebut yang mana satu? Tengok keadaan. Hari ni kita belajar madah ni ialah lebih umum daripada sebut alhamdu. Madah dah. Kita bermadah, memuji sesuatu tu lebih umum. Sebab apa? Fahuwa a'ammu. A'ammu tu lebih umum. A'ammu isim tafdhil, macam akbar lebih besar, a'ammu lebih umum. Minal hamdi, daripada alhamdulillah lah. Alhamdi tu. Sebab apa madah itu lebih umum? Kata Ibnu Katsir, li'annahu, kerana madah itu, kita guna madah, midaha, madhu. Yakunu tu makna berlaku. Yakunu tu berlaku. Kerana madah itu berlaku lil hayyi, kepada yang hidup, benda-benda hidup ataupun manusia yang hidup, walil mayyiti, dan bagi manusia yang telah, ataupun benda yang manusia yang telah mati, walil jamadi, dan juga benda-benda. Jamak ni benda-benda hak tak hidup, dia panggil jamak. Kita puji kepada kereta, pada makanan dan seumpamanya. Maknanya madah ni tidak berlaku pada orang sahaja. Dia tidak berlaku kepada yang hidup. Macam kita puji sama kita, yang mati pun termasuk. Dan benda-benda beku, jamak ni benda-benda beku, benda-benda tidak ada nyawa. Jamak dia panggil dia tak ada nyawa lah. Aidan tu juga. Kama, seperti mana. Kama tu kaf dengan mim. Kaf seperti ma, apa yang yumdahu, dipuji. Yumdahu, dipuji. At-ta'amu, ta'ani sedap. Ta'ani makanan. Ta'am ni makanan. Makan ni sedap, makan ni terbaik. Itu dia panggil madah. Dia tak panggil syukur, panggil madah. Wal malu, pada harta ni, duit ni, emas ni, rumah ni, tu harta, termasuk harta lah. Rumah ni bagus, itu puji. Madah dia panggil. Dia tak panggil syukur. Itu mengikut agama. Ataupun wanahwu, dan waw, dan nahwu, seumpama dalika, seumpama itu, benda-benda saya pada makanan lah. Itu satu, umum sangat dia ni, madah ni. Wa yakunu, dan dia terjadi juga qabla al-ihsan, qabla, sebelum. Al-ihsan, ihsan ni maknanya perbuatan. Kita buat ihsan. Kita ihsan ni maknanya kita buat ke orang. Kalau kita tolong orang puji kita. Sebelum kita buat tolong orang tu, orang tahu dah kita ni. Kalau ada apa-apa, ni kawan ni dia akan tolong kita, dia orang baik. Nah, jadi kita puji sebelum berlaku lagi. Kita dah tahu dah sifat dia. Qabla al-ihsan dia panggil. Wa ba'dahu, selepas ihsan, lagilah lepas dia tolong kita, Allah dia telah tolong. Kalau dia tak ada, tak selamatlah aku, dia tolong aku. Ataupun seumpamanya qabla ihsan, sebelum dia tolong kita, sebelum kebaikan itu wujud, ataupun ba'dahu, selepasnya. Dua. Wa ala as-sifati, dan madah itu berlaku pada sifat-sifat dia tu, sifat-sifat al-muta'addiyah, yang berbagai-bagai. Kan, muta'addiyah ni sifat-sifat yang berbagai.
Kita kata kalau kita puji pada makanan, sifat yang berbagai, makanan ini dimasak dengan cara baik, sifat berbagai-bagai. Makanan ini yang memasaknya siapa? Sifat-sifat dia kan. Itu saya panggil sifat yang tidak berlaku semua pada orang. Orang tu yang pandai masak. Jadi kita puji kepada orang itu. Wal lazimah ni sifat yang wajib kepada dia, sifat yang lazim kepada dia. Macam mana? Kalau Allah itu Maha berkuasa, itu sifat lazimah kan? Jadi yang lazim itu yang mesti ada pada Allah, pada seseorang itu, pada benda itu. Kalau emas, kita kata emas itu memang berharga. Nah, memang sifat lazim pada dia, berharga. Tak ada siapa kata emas tidak berharga. Tetapi dengan emas itu sifat muta'adiyah dia, kita boleh makan, boleh minum, boleh buat apa-apa daripada itu kan, boleh pakai. Sifat-sifat muta'adiyah yang tidak lain. Sebab itulah tiga ni dikatakan madah itu lebih umum daripada alhamdu. Bab-bab gini kita tak boleh nak kata kalau orang kita nak puji orang, kita tak kata terima kasih, kita kata terbaik, tak? Terbaik, bagus, gitu. Itu untuk seseorang, sama ada dia tu meninggal dalam keadaan bagus, dia meninggal. Nampak tanda-tanda husnul khatimah dia meninggal. Kita madah dia, kita puji dia. Ataupun benda-benda yang tidak hidup. Sebab apa? Sebab itu bukan syukur, bukan alhamdulillah. Dan dia boleh berlaku sebelum berlaku ihsan, sebelum orang buat, sebelum orang tolong, dan boleh berlaku selepasnya, dan boleh berlaku pada sifat-sifat yang berbagai-bagai, muta'adiyah, dan sifat-sifat yang wajib kepada dia. Fahuwa, maka dia tu huwa, dia tu kembali pada madah tu. Fahuwa, maka huwa dia, madah tu a'ammu, lebih umum, mengikut zikri ataupun kita berhenti situ dah, kita baca fahuwa a'ammu, dia itu lebih umum. Zakara aqwal as-salaf fil hamdi. Kalau kita baca zakara al-muallif, penulis ni Ibn Katsir, zakara fi'il madhi kita baca. Zakara telah menyebut Ibn Katsir aqwala pendapat, aqwal pendapat. Nah, qaulun satu pendapat, aqwal beberapa pendapat as-salaf, ulama salaf. Masalah ni ulama yang lepas pada para sahabat tu, yang dekat-dekat dengan sahabat dipanggil salaf. Yang kemudian ni dipanggil khalaf, ulama salaf. Fil hamdi, pada bab alhamdulillah, fil hamdi, pada bab memuji. Biasa. Kita pergi ke surat berikut. Di antara aqwal as-salaf ialah Ibnu Hatim, Ibnu Abi Hatim. Qala Ibnu, kita baca qala Ibnu Abi Hatimi. Kita kena baca Ibnu sebab dia fa'il kepada qala. Ini penting kita belajar nahwu tu. Qala Ibnu. Kalau nak wasal boleh tak baca? Boleh. Qala Ibnu, terus qala Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim itu idafah, dia sandar. Telah berkata oleh anak Abi Hatim. Siapa? Kena cek lah. Ada Abdullah, biasanya kalau ada alif dan alif tu Abdullah bin Abdullah nama dia, ataupun nama lain. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana, kita kata telah menceritakan
kepada kami. Haddatsana. Jangan baca haddatsna. Haddatsa. Sa bagi atas. Haddatsa telah menceritakan. Na maf'ul lebih muqaddam. Telah menceritakan akan kami. Siapa mencerita pada kami? Abu Ma'mar Al-Qati'i. Abu Ma'marin Al-Qati'i. Abu Ma'mar, nama orang tu lah Abu Ma'mar. Gelaran dia Al-Qati'i. Itu gelaran. Kita kata Al-Gombakiyu. Itu dia daripada Gombak. Al-Qati' ni mungkin dia jenis orang yang Qata'a ni putus, potong. Dia kerja penjual daging contohnya, dia potong tu tepat. Qati'i, dia potong sekali putus, dia panggil Al-Qati'i. Itu orang terkenal dengan gelaran itu. Ataupun dia kata-kata tepat, kata-kata putus. Bila ditanya pendapat dia jawab dengan tepat, panggil Qati'i. Jadi terkenallah dia dengan Al-Qati'i. Kena baca yu, tak boleh baca yi, sebab dia ikut Abu tu. Haddatsana Abu Ma'marin Al-Qati'i. Kena sebab dia sifat pada Abu. Haddatsana Hafsun kena baca bagi depan sebab fa'il kepada haddatsana. Haddatsana Hafsun an Hujjajin an ibni Abi Malikata. Itu diambil hadis lah. An ibni, ataupun kita baca wasal, an ibni Abi Malikah. Telah mencerita akan kami, kata Ibnu Abi Hatim, telah mencerita kepada kami oleh Abu Ma'mar Al-Qati'i. Abu Ma'mar Al-Qati'i ambil daripada mana? Haddatsana Hafsun menceritakan kepada kami pula. Hafsun ambil kat mana? An Hujjaj, daripada Hujjaj, nama orang lah tu. Hujjaj ambil kat mana? Ambil daripada mana? An ibni Abi Malikah. Hujjaj ambil daripada anak Abi Malikah. Anak Abi Malikah ambil kat mana? An ibni Abbas. Ambil daripada Abdullah ibni Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah mereda akan dia, akan Abdullah itu dan Abbas sekali. Anhuma itu maknanya Allah telah redha, maknanya telah mendapat jaminan syurga Allah oleh Rasulullah SAW. Apa kata Ibnu Abbas? Makna qala Ibnu Abbas tu. Ibnu Abbas pula dia tidak direct pada Nabi, dia ambil daripada Umar. Ibnu Abbas kata qala Umarun kita baca, bukan Amrun. Kalau Amrun ada waw. Kalau tak ada waw jadi Umar. Qala Umar, Ibnu Abbas kata Umar pernah beritahu aku, telah berkata. Apa Umar kata? Qad allamana, kita baca allamana. Qad allamana, kita kembali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad allamana subhanallah wa la ilaha illallah famal hamdulillah. Faqala Aliyu kalimatun radiyaha, ataupun kita baca kalimatan sebagai hal, maf'ul muqaddam ataupun hal. Kalimatan boleh baca tu, kalimatun
Kita baca kalimatan. Kalimatan radiyahallahu li nafsihi. Kalimatan radiyahallahu li nafsihi. Okey. Qala, ulang balik. Qala Umarun, telah berkata Umar. Mana ni Ibnu Abbas ni dia ambil daripada Umar sebab dia hidup semasa dua tu. Dia kata Umar telah berkata, qad allamana. Umar duk cakap dengan Ali, dengan Sayyidina Ali. Qad allamana, sungguh-sungguh. Qad ni makna sungguh-sungguh. Allamana, fi'il madhi. Allamana, telah mengajar kami. Siapa mengajar itu mungkin Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Telah mengajar kami pada kita semua, wahai Ali, subhanallah. Nabi dah ajar kita subhanallah. Dan Nabi juga telah ajar la ilaha illallah. Makna apa? Tapi kita tak belajar lagi pada Nabi. Faman hamdu, apa itu? Fa, maka ma tu soalan lah. Fama, apakah itu alhamdulillah? Tak, kita baca, kita dah belajar dah. Nabi dah ajar subhanallah tu apa, Nabi dah ajar la ilaha illallah tu apa. Tapi alhamdulillah ni kita tak belajar lagi. Dia tanya sahabat-sahabat, mudah belajar tak dengan Nabi? Nabi dah beritahu dah. Faqala Ali itu Sayyidina Ali lah, telah berkata dalam majlis itu. Ali kata, aku dah dengar Nabi SAW telah ajar. Dia kata kalimatan, maknanya qala Ali alhamdulillah. Sudah qala Ali alhamdulillah. Dia tak sebut alhamdulillah, tapi kita kena faham gitu lah. Alhamdulillah itu kalimatan, bukan kalimah tu, satu ucapan. Dia panggil kalimah juga. Kalimatan, satu ucapan. Alhamdulillah, alhamdulillah tu tiga kalimah. Alhamdu, satu, puji-pujian. Li, bagi Allah, kerana Allah. Jadi kalimatan itu kita kena terjemah satu ucapan. Radiyahallah, Allah telah redha akan ucapan itu. Li nafsihi, bagi diri dia. Maknanya kita banyak sebut alhamdulillah itu satu kalimah yang Allah redha kalimah itu untuk diri dia. Besar rupanya alhamdulillah ni. Nah, kita sebut alhamdulillah, Allah redha, Allah terima direct kalimah itu. Kalimatan radiyaha. Radiyah fi'il madhi, ha maf'ul muqaddam. Banyak maf'ul muqaddam. Maf'ul dulu. Telah mereda akan dia tu kalimah lah. Allahu fa'il kepada radiyah, oleh Allah li nafsihi. Allah redha, Allah suka sangatlah. Allah suka orang-orang yang menyebut alhamdulillah. Masya-Allah, Sayyidina Umar telah belajar satu ilmu baru daripada Sayyidina Ali. Tengok sahabat tuan-tuan, dia belajar antara satu sama lain. Dia tak faham, dia tanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak faham, tanya Sayyidina Umar. Nah, ini dilaporkan oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas. Dibawa kemudian oleh Abi Malikah, dan disebarkan lagi oleh Hujjaj, dan disebarkan oleh Hafsin, dan disebarkan oleh Abu Ma'mar, dan disebarkan pula tabi'in oleh Ibnu Abi Hatim. Maka Ibnu Abi Hatim ini diambil oleh Ibnu Katsir sebagai hujjah. Tengok dulu, ilmu tu bersambung kan? Ilmu bersambung. Ibnu Katsir bawa lapor daripada Abi Hatim. Abi Hatim ni dia ambil suka-suka tak? Dia ambil daripada Abu Ma'mar. Abu Ma'mar ambil daripada Hafsun ambil daripada Hujjaj ambil daripada Ibn Abi Malikah. Abi Malikah tu dia ambil daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak buat sendiri, dia mendengar percakapan Umar dengan Sayyidina Ali tentang kalimah alhamdulillah. Itu cara kita baca kitab, muslimin muslimat, cara nak faham kitab. Kalau Quran macam tu juga, Quran pun macam tu juga kan, sebutir sebiji kena faham. Kalau kita tak faham macam ni,
Kita tak boleh keluarkan satu hukum, satu keputusan, satu kefahaman. Jadi kena betul-betul memahami konteks. Jadi sekarang ni kita baca Quran ada baris, baca kitab ni tak ada baris, tapi sama je. Dia tak boleh tipu. Dia tak boleh tipu. Sebab tu kadang-kadang Quran kita baca qiraat lain-lain kan. Maknanya bolehlah baca baris atas, baris bawah, kadang-kadang baca baris depan, tengok pada apa ni qiraat lah. Begitu juga dengan baca kitab yang tak ada baris ni. Mungkin kalau saya baca macam ni, orang kata tak ustaz, baca cara lain. Mungkin dia terjemah dengan cara tu, yang kita baca dengan cara ni. Yang pastinya dia sebut itu ada hujah. Setiap bacaan kita kena ada hujah. Tak boleh rasa je. Dia tak boleh main rasa. Nak baca macam ni sebab saya rasa macam ni. Tidak rasa. Dirasa itu boleh, tapi dengan ilmu asas dia, iaitu ilmu pembentukan huruf. Dia panggil ilmu huruf tajwid. Yang kedua ilmu pertukaran perkataan, dia panggil ilmu saraf. Yang tiga ilmu penyusunan ayat, dia panggil ilmu nahwu. Yang keempat ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni ada 4 pula, ada 3. Ilmu makna biasa dia panggil ilmu makna bayan, penjelasan. Ilmu makna. Yang kedua ilmu bayan, dia jelas makna tu, dia jelas pula. Yang ketiga ilmu badik, iaitu satu pencapaian kefahaman yang mendalam terhadap perkataan itu. Itu balaghah. Mana daripada ilmu tajwid pergi kepada ilmu perkataan. Daripada ilmu perkataan, ilmu penyusunan ayat dan baris. Dan yang keempat ilmu makna, ilmu tafsir, dan ilmu mencakupi perkataan yang dalam terhadap penggunaan itu. Itulah ilmu-ilmu yang kena faham sebelum kita boleh terjemah mana-mana ayat yang kita baca. Allah susahnya? Tak susah. Yang kita duk buat tiap-tiap hari Rabu kan, kita duk belajar bahasa Arab itu ke arah itulah. Ustaz, kita terlewat dah, kita dah umur 60. Tak ada terlewat. Jangan terlewat. Yang terlewatnya bila mati, itu terlewat. Mati itu terlewat. Kalau masa ni kita mati dalam keadaan kita ada peluang, masa pencing kita tak buat, kita menyesal. Menyesal sangat-sangat. Kita ada peluang, kita tak buat. Itu yang terlewat. Ni umur berapa pun tak terlewat, sebab kita masih diberi peluang untuk membina satu pemikiran kita. Contohnya hari ni lah, kita baca sikit je, tapi rasa bernilai ilmu tu. Rasa benda baru bagi kita. Hari ni kita boleh tahu, nak sebut alhamdulillah, nak sebut terima kasih, syukur, kita tahu. Bila kita sebut alhamdulillah, melibatkan sifat lazim bagi Allah. Alhamdulillah sifat lazim bagi Allah. Sifat macam mana? Allah itu Rabbil Alamin, dia Tuhan alam. Sebab itu kata alhamdulillah. Dia itu Ar-Rahmanir Rahim, dia itu pemurah penyayang. Sifat lazim bagi dia. Dan alhamdulillah itu juga melibatkan sifat Malik Yaumiddin, melibatkan hari akhirat yang kita baca. Itu alhamdulillah sekurang-kurangnya. Sifat mutaaddi ada juga daripada Allah, ada juga. Tapi kebanyakan sifat lazimah bagi dia. Dia Tuhan sekalian alam, sifat lazimah. Dia Ar-Rahman, sifat lazimah. Ar-Rahim, sifat lazimah yang pasti ada pada Allah. Tapi kita makan, Allah beri, kita tidur, Allah mudahkan, itu mutaaddiyah dia panggil. Sifat yang dia tidak melekat pada diri Allah dipanggil sifat mutaaddiyah. Itu alhamdulillah tersebut, berhak kita sebut. Adapun syukur, terima kasih, bila kita sebut terima kasih, dia melibatkan 3 yang kita baca itu. Melibatkan hati. Nak terima kasih ke orang ni, hati kena jujur. Perkataan itu seperti hati, dan dia perlu dengan tindakan. Tindakan. Kita tak boleh main terima kasih di bibir, tapi di hati tak masuk, tak boleh.
Itu anda dapat. Tuan-tuan, kita dapat iaitu kita baca ini. Hak paling besar sekali bila kita nak terima kasih ke orang ini 3 serangkat. Dah, 3 serangkat. Semalam anak balik lewat sebab ada 2 aksiden atas kapal terbang. 1 pesar, 2 mati. Dalam kapal terbang mati. Orang balik umrah mati. Dia semangat sangat nak balik rumah. Dia kapal terbang berhenti, dia bangun tu. Dia bangun tu nak pergi ambil beg kan. Dah ambil beg pun. Dalam 2-3 langkah jatuh. Jatuh. Kan? Bila jatuh tak sedar diri. Yang sebelum tu adalah yang pesang. Kebetulan pula dalam kumpulan kami tu ada doktor 2 orang. Jadi doktor jadi bertugas dalam kapal terbang. Jadi yang tu tak sedar diri sebab dia heart attack. Doktor duduk atas tu lagi 2-3 jam sebelum turun tu dah sakit dah tu. Dah orang semua pakat tolong. Lepas tu berhenti kapal terbang nak keluar tu, seorang lagi jatuh. 2. Lepas jatuh yang kedua ni pesar patut sedap, patut bawa ke hospital, dalam perjalanan meninggal. Jadi itulah keadaan kita kan. Jadi masa tu memang tak ada peluang dah nak belajar. Dia sihat lagi nampak. Masa tu sihat, bawah semua semangat. Tapi dah sampai masa. Jadi menyebabkan kita orang sampai lewat sebab nak selesaikan orang sakit tu tak boleh keluar. Duduk dalam kapal terbang, berhenti pun tak boleh keluar. Jadi sampai isyak. Patut sampai pukul 3. Dah lah kapal terbang lewat dan seumpama. Itu ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kita kata apa? Alhamdulillah ataupun terima kasih ataupun syukur. Bila kata syukur. Bila kita kata syukur ni kena buat tuan-tuan. Syukurlah saya sihat. Buat kau Tuhan suruh. Nah. Maknanya nak kata syukur tu bukan sebarang kata. Nak kata alhamdulillah itu bukan sebarang kata. Nak puji orang bukan sebarang puji. Mesti melibatkan hati. Disebut dalam atas tu kan. Atas tu kita kata muka surat 2 tu lagi. Melibatkan hati, melibatkan kata-kata dan melibatkan tindakan. Itu kita dapat. Muka surat 2 tu kan dia ada sebut sebelum ni. Jadi kita atas sekali muka surat 2 tu. Atas sekali tu pandangan ulama. Alhamdu huwa thana bil qawli alal mahmud bi sifatihi lazimah wal muta'addiyah. Atas paragraf kedua. Inda katsirin minal ulama minal mutaakhirin annal hamda huwa thana, iaitu puji bil qawli dengan kata-kata alal mahmud kepada yang dipuji kerana sifatnya al-lazimah yang melekat pada diri dia. Macam tadilah kalau puji pada Allah sebab yang melekat pada Allah. Wal muta'addah yang tidak melekat pada diri. Manapun apa kita dapat sihat, kita dapat apa, kita puji pada Allah. Maknanya bila kita sebut alhamdulillah tu, kita kena ingat kepada sifat Allah dan apa yang kita dapat daripada sifat Allah tu. Contoh, kita alhamdulillah sebab Allah itu Rabbil Alamin. Kita dapat daripada Rabbil Alamin itu ialah kita terjaga, kita sihat. Masih juga alhamdulillah. Maknanya sifat yang lazimah bagi Allah ialah dia itu Tuhan sekalian alam. Dia itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sifat yang muta'addiyah dia lah kita dapat. Lazimah Allah yang milik. Itu. Wasyukru, Tuhan yang anda kata tadi. Syukur itu la yakun, tidak berlaku illa alal muta'addiyah, kecuali di atas sifat-sifat yang tidak lazim bagi Allah, sifat-sifat yang tidak direct bagi Allah. Tapi macam Allah beri makan, Allah beri minum, Allah beri sihat, kan, betul tak? Tetapi wa yakunu, syukur itu mesti berlaku. Yakunu mesti berlaku. Yakun itu mesti berlaku bil jinan, dengan hati. Jinan ni hati. Wal lisan, dengan lidah. Wal arkan, dengan arkan. Arkan ni tangan kaki, dia panggil rukun.
Maknanya kita tak boleh main syukur terima kasih, syukurlah, tapi buat dah syukurlah aku sihat, tapi masjid tak bagi. Jadi syukurlah aku ni sihat, tapi tak belajar. Tak boleh, nak arkan. Itu yang kita sebut tadi. Itu seronok kita belajar ni. Ilmu kita rasa macam ada cahaya kan? Ada cahaya. Dan apa lagi kita dapat daripada ilmu kasih yang merupakan orang yang dekat dengan Allah, dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu ghairu Abi Ma'mar. Ni qala Ibnu Abi Hatim lagi lah. Wa rawahu, dan telah meriwayatkan perkara ini ghairu, kena baca ghairu Abi mudhaf ilaih Ma'mari, dan telah meriwayat akan hadis ini juga, kata Abi Hatim, selain daripada Abi Ma'mar. Abi Ma'mar siapa atas tu? Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Ma'mar ghairu Abi, haddatsana Abu. Tengok, Abu, Abi, Aba, ada tiga je barisnya. Sebab ghairu Abi itu idhafah, tak boleh ghairu Abu, tak boleh. Warawahu ghairu Abu, sebab idhafah kena baca dengan ya. Ghairu Abi Ma'mari, maknanya yang mengambil daripada Abi Hafsin ni, Abi Hafsin ni bukan Abi Ma'mar saja, ada orang lain yang ambil juga. Maknanya anak murid Abu Hafsin ni bukan Abu Ma'mar je, dia ramai anak murid. Jadi yang meriwayatkan hadis ini daripada bukan Abu Ma'mar, orang lain. Tapi orang lain ni ambil daripada An Hafsin, seperti mana Abu Ma'mar ambil. Qala Umar, maknanya riwayat lain berkata, qala Umar li Aliyin, qala Umarun li Aliyin wa ashabihi indahu, ataupun wa ashabuhu indahu. Habib Hafsin juga yang riwayat saya kepada Abi Ma'mar berkata, Umar telah berkata kepada Ali, qala Umaru li Aliyin, Umar telah berkata kepada Sayyidina Ali. Masa tu wa ashabu, kita kena baca bagi depan. Wa ashabuhu indahu, dia macam ayat lain untuk mencerita. Dan masa tu sahabat-sahabat Ali tu ada bersama Ali, gitu. Maknanya ataupun sahabat-sahabat Sayyidina Umar yang lain ada bersama mereka berdua, begitu. Wa ashabuhu indahu, makna dia nak laporlah. Umar telah berkata kepada Sayyidina Ali, dan masa tu sahabat-sahabat lain ada bersamanya, bersama Umar ataupun bersama Sayyidina Ali, dua-dua itulah. La ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar qad arafnaha. Kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Ali, yang diperhatikan oleh beberapa sahabat yang ada bersama mereka berdua, dia kata apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, wa subhanallah, dan maha suci Allah, wallahu akbar, dan Allahu akbar, Allah maha besar itu, qad arafnaha, sungguh-sungguh kita semua dah faham. Nya tu kalimah, tiga kalimah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, tu panggil hal. Jadi dia bincanglah sama-sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat. Itu cara kehidupan para sahabat. Dia kata la ilaha illallah, Nabi dah ajar kita. Wa subhanallah, Nabi dah ajar kita. Wallahu akbar, Nabi dah ajar kita. Dan qad arafna, qad tu mana taukid. Sungguh-sungguh kami semua, kita semua arafah, dah tahunya. Famal hamdulillah. Cuma masalah sekarang itu, apa alhamdulillah?
Itu riwayat lain ni. Qala Aliyun, lalu Ali pun jawab kepada Sayyidina Umar. Ali kata apa? Kalimatun ahabbahallahu li nafsihi. Kalimatun atau kalimatan boleh baca dua-dua. Kalau kalimatun mubtada ataupun khabar. Kalau kalimatan maf'ul muqaddam ataupun hal. Kalimatun ataupun kalimatan ahabbaha, menyuka akan dia Allahu oleh Allah li nafsihi, untuk diri dia, memuji, mencintai, boleh berlaku. Satu kalimah yang menyukai akan dia oleh Allah untuk diri dia. Jadi kita kata alhamdulillah ni Allah suka sangat. Allah suka sangat. Jadi kalau kita banyak sebut, kita tak sembahyang 33 kali, kalau Allah suka orang tu, masya-Allah. Nah, sebut alhamdulillah aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah suka untuk diri dia. Bukan setakat suka kata ni riwayat ni, wa radiyaha li nafsihi, dan dia telah meredakan kalimah alhamdulillah itu untuk diri dia. Wa ahabba, dan dia juga Allah ahabba, kita baca af'ala, wazan af'ala kan, yang kita belajar itu af'ala. Jadi ahabba, dan dia juga menyukai an tuqal, an bahawa tuqal disebut. Disebut banyak kali, dia suka. Ini riwayat ini. Pertama dia suka, Allah suka kalimah ni. Yang kedua Allah redha untuk diri dia kalimah ini. Yang tiga dia suka kalau orang menyebut dia, kata alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang ni seronok kita sebut alhamdulillah sebab kita reti. Dengan kita sebut alhamdulillah sebelum ni kita tak reti, sebut je tapi tak reti. Tak sama tuan-tuan. Hati kita yakin, hati kita rasa syukur ada Allah, hati kita mengharap kepada Allah. Sebab dia suka. Dia suka kalimah ini, dia suka kita. Dia suka orang sebut. Jadi bila suka, kita minta apa pun gitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak berhenti situlah. Wa qala Ali bin Zaid ibn Jad'an an Yusufa an Mahrani qala ibn Abbas qala, tak ada titik tu. Qala ibn titik kan tu, buang, tak ada titik tu. Qala ibn Abbas. Ibn Abbas kata apa? Alhamdulillah kalimatus syukri. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillah qala syukri abdi. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Kita sambung nanti insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini seronok sebab kita dapat faham betul-betul bila kita membacanya, dan ia merupakan ilmu yang memisahkan antara kita dengan orang-orang yang tidak ilmu. Itulah manisnya ilmu, bila kita ada dan bila kita mengetahui, kita rasa nak beramal dengan dia, rasa yakin, rasa sayang, rasa kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat dulu, nanti kita sambung dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang sama pada hari Khamis akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati kami, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami sesudah ini perpisahan Kau ampunkan segala dosa-dosa kami. Allahumma 'allimna fima jahilna waj'alna minal 'amilin. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang belum kami memahami, dan kurniakanlah kepada kami sebaik-baik orang yang beramal dengan apa yang kami ketahui. Wassallallahu ala Muhammad wa ala